Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan penduduk dalam neraka kesemuanya besar. Gigi ahli neraka saja tinggi dia 1000 meter, 1 kilometer gigi penduduk neraka. Wal'iyadzubillah. Maksudnya badan dia, ustaz, badan dia bau kanan nak pi ke bau kiri, lebar bau penduduk neraka Jahannam seperti mana 3 hari penunggang kuda yang berjalan, yang menunggang 3 hari. Adakah kerana neraka lebih luas maka penduduk dia lebih besar daripada syurga? Tidak. Kenapa penduduk neraka tubuhnya sangat besar? Jawapan dia kerana dia macam ni. Kalau tuan-tuan terbakar sebelah tangan dengan terbakar satu badan, hak mana sakit lagi? Terbakar satu badan lagi sakit. Sebab apa? Sebab lebih banyak kulit yang dibakar, lebih banyak kawasan kulit yang merasakan kebakaran. Maka selagi luas kawasan kulit yang merasakan sakit bakar, maka lebih sakitlah dan tersiksa orang itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil.